Tak tahu. Jadi setiap kumpulan akan ada satu ketua detektif. Boleh cikgu tahu siapa? Kumpulan 1 Syam, kumpulan 2 Ucup, kumpulan 3 Ucup, kumpulan 2 Aisyah, kumpulan 4 Aisyah. Okay, dekat tangan cikgu ni ada apa? Baca. Rasa dekat tangan cikgu ni ada apa? Agak-agak kita nak buat apa ni? Lempar tisu. Dekat belakang tisu ni agak-agak ada apa? Ada gambar. Cikgu nak pilih 2 orang je. Okay, ni hasil daripada Raihan tembak tadi. Agak-agak ni gambar apa? Menanam pokok. Orang menanam pokok. Dan juga menanam pokok. Okey. Meletakkan baju. Kita teruskan dengan Azhar. Okey, Azhar. Okey, ni gambar apa ni? Orang menyiram. Orang membawa sampah di dalam sungai. Agak berdasarkan 2 gambar ni, mana satu perbuatan yang baik untuk alam sekitar? Kalau kita tanam pokok, kita boleh Dapat oksigen. Jadi dapat apa? Dapat kematian. Mencemarkan apa? Mencemarkan Air, pencemaran air sebab buang sampah ke dalam sungai. Hari ni kita akan ada 2 misi. Jadi kan kat sini kan ada 4 kumpulan. Siapa yang berjaya selesaikan setiap misi akan dapat 1 token. Kumpulan mana yang paling banyak tu cikgu akan bagi hadiah. Okey. Jadi ketua kumpulan tu mainkanlah peranan yang baik untuk dapat token ni sebanyak yang mungkin. Boleh? Boleh. Aktiviti yang pertama, dekat tangan cikgu ni, cikgu ada sediakan 1 jadual untuk setiap kumpulan. Kat jadual ni ada perbuatan yang baik dan juga perbuatan tidak baik. Jadi cikgu nak setiap wakil kumpulan ambil kaki soto ni, lepas tu baca akan ada ayat, kelaskan ikut perbuatan yang baik dan juga tidak baik. Boleh? Boleh. Cikgu, siapa yang paling cepat lah? Siapa yang betul semua cikgu akan bagi 1 token. Cikgu bagi masa 5 minit sahaja bincang dengan kumpulan. Dah. Detektif Kelana. Fokus. Siap ke? Nak seorang wakil bentangkan jawapan boleh. Yang lain tanda. Alif lain tanda jawapan. Siapa nak bentangkan? Okey, Ucup. Baca kuat. Yang lain tanda. Perbuatan baik, rakan-rakan saya mengutip botol plastik untuk dikita semula. Puan Hayati menggunakan beg kain semasa membeli gula. Aisyah membuang sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Okey, semua ada tak? Ada. Ada? Okey, perbuatan tidak baik.
Wara membuang plastik makanan ke dalam sungai. Okey, semua betul tak? Betul. Tekan untuk Ucup. Okey, jika semua betul, semua akan dapat 1 token. Ni cikgu dah lekatkan siap-siap dah. 1 plus 1, 2, 3, 4. Baiklah, untuk misi yang kedua, kita akan mainkan satu permainan iaitu bingo. Jadi setiap kumpulan akan terima satu sampul surat yang mengandungi beberapa keping gambar. Jadi cikgu nak kamu tampal gambar tu secara random sahaja dekat petak ni. Selepas itu setiap wakil kumpulan akan ke hadapan dan lakukan aksi tersebut. Jadi kumpulan mana yang melengkapkan 2 baris bingo akan dinobatkan sebagai pemenang dan nanti cikgu akan bagi 2 token. Boleh untuk pemenang pertama. Okey. Jadi setiap wakil kumpulan ambil dulu sampul surat ni. Cepat. Tambah semua. Cikgu suruh 2 baris kita buat semula. Topi. Bingo! Okey, tengok. Okey, dah 3 baris dah. Memandangkan kumpulan 2 menang, cikgu akan bagi dia pingat. Okey, sila ke depan. Okay, jadi pemenang untuk permainan detektif adalah kumpulan 2. Okay, bagi tepukan. Kedua belah meja. Awak tulis refleksi tentang pembelajaran hari ini. Okay, start seorang ambil satu. Okay, Aisyah dah. Okay, masukkan dia ni. Aduh. Aku tak rakam. Iya, oi. Tahu hari ni kita belajar apa? Kita belajar Tentang bingo alam sekitar. So, contoh perbuatan yang baik. membuang sampah ke dalam tong sampah yang sampah. disediakan. Contoh perbuatan yang tak baik. Membuang sampah ke dalam sungai. Makanan di dalam sungai. Okey, betul.